Bangun semua, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Unit 3 Dr. Nabi Muhammad. Ini kelas ni pemadam tak ada? Kenapa salah belakang madamnya? Basah lagi ke? Aisyah, sini. Pergi kereta saya. Dalam pergi kereta saya, ada saya ada beg warna purple, dalam tu ada kotak pensel, dalamnya ada pemadam. Mana bapak ni ambil? Ada ambil beg tu. Pemadam ni dalam kotak pensel. Dalam beg warna purple tu. Tak apa, pergi je. Saya izinkan. Riana, ada pensel. Awak Nabi Muhammad. Kita baca awak Nabi Muhammad. Kita belanjaran lepas ni tajuk ni, tapi tak apa, kita ulang kaji. Kat sini siapa tahu maksud dakwah tu apa? Apa? Menyeru dan mengajak umat manusia beriman dan taat kepada Allah. Dakwah ni menyeru perkara kebaikan. Kita menyeru kepada perkara kebaikan. Tapi kalau kita menyeru benda buruk tu, dipanggil apa? Dakwah menyeru kepada perkara kebaikan. Contoh-contoh kamu menyeru, kamu berdakwah kepada kawan-kamu apa? Cuba begitu. Betul lah tu mengajar solat. Nasihat macam mana tu? Nasihat ada banyak, ada baik, ada buruk. Macam mana? Nasihat tu. Nasihat baik macam mana? Cerita tu pun ada banyak, ada cerita baik. Macam mana tu?
ada. Ni belakang ni cakap bagi idea. Kenapa? Apa? Dakwah benda baik apa? Benda baik. Apa? Zikir. Ziarah. Tapi berdakwah ni kita nak ajak orang, bukan diri kita saja nak ajak orang. Benda baik. Menderma. Menderma berdakwah sebenarnya menderma ni, berzikir ni, solat ni sebenarnya diri kita. Ni kita nak ajak orang buat benda baik apa? Kita memang macam tu. Ajak kawan. Ajak kawan pergi umrah. Tapi tak semua orang mampu. Tapi boleh juga. Okey. Dakwah. Maknanya semua orang tahu apa itu dakwah kan? Aisyah. Menyeru kepada membuat satu perkara kebaikan kepada jalan. Jalan yang benar. Sini kita tengok. Nabi berdakwah dengan pelbagai cara. Apa cara-cara yang Nabi gunakan untuk berdakwah? Secara lisan. Secara lisan. Jadi Secara perbuatan. perbuatan. Betul tu. Tapi secara lisan nak cikgu bagi tadi, bagi idea lisan. Contoh-contoh lisan tu macam mana? Sihat. Betul, tak sekira, nasihat lagi. Kuliah cerita. Kuliah lagi. Berkhidmat. Bercerita. Dialog. Dialog, betul. Perbuatan tadi, siapa bagi perbuatan? Apa perbuatan contoh? Ziarah. Ziarah. Memberikan hadiah. Memberikan hadiah lagi. Memutuskan sunat. Bahagia. Betul. Contoh, tadi kata perbuatan ni tulisan. Tulisan macam cerita. Contoh cerita ni Nabi dah bercerita. Tulisan macam mana? Macam mana zikir? Tapi hadis tu Nabi punya ni. Masa Nabi dah tak ada kan. Bawa datang hadis tu daripada Nabi tu sahabat-sahabat sampai je. Apa perbuatan sikit tadi bercerita. Nabi cerita lah berdakwah tu macam mana agama Islam ni macam mana, agama yang benar, agama ni universal daripada Tuhan, bukannya mereka cipta manusia. Nabi cerita lah macam mana Nabi tarik. Biasanya yang tarik, Nabi dapat tarik ni kebanyakannya hamba-hamba. Hamba waktu tu mereka macam dapatlah perbezaan derajat tu. Berasa ni hamba macam apa ni sampah. Derajat bangsawan semua macam ni Tuhan. Dia anggap macam Tuhan, tapi bila Nabi datang, Nabi berdakwah kepada orang bercerita, Nabi kata sebenarnya manusia ni semua sama je. So bila dia dengar ayat macam tu, hamba-hamba tu dia dapat rasa sesuatu. Maksudnya hidup dia ada makna, bukannya hidup dia hanya sebagai hamba abadi je selamanya. Dari situ dia orang ada terbuka sikit minda orang tu. Idea tu dapat. Orang pun mula sebab jadi kebanyakan ni daripada golongan hamba. Jadi kalau macam perbuatan ziarah tu macam mana? Ziarah. Nabi, biasanya dia macam orang kata, kalau orang sekarang kita dengar macam tablik kan. Tablik sejarah. Kita nak belajar ilmu agama, kita berjalan ramai-ramai nak cari ilmu. Ramai-ramai berjalan ziarah rumah ni, ziarah masjid ni, sekarang ziarah rumah tu. Dia macam lebih kepada ziarah, sebab ziarah orang sakit semua ni dia berbeza sikit dengan ziarah orang nak berdakwah. Berdakwah ni macam orang sakit, kita nak tengok dia. Awak hari ni macam mana? Okey. Sihat. Saya dakwah orang sakit dia, ziarah orang sakit macam tu. Tapi kalau berdakwah ni, ziarah tu orang ni, kita cerita ke dia, macam kamu pergi mengaji. Pergi mengaji kan, mengaji tu kan dia ajar benda tu. Mesti kita dia ajar agama dia, bukan yang macam setakat lawat saja.
kita belajar sekarang dapat ilmu di situ. Ilmu baru di situ, dia jumpa guru dia macam mana ni, ilmu apa dia orang tak tahu lagi. Contoh kamu tak tahu apa tu? Musafir. Kamu musafir. Bila kamu musafir, kamu tak tahu apa. Ini solat musafir dan solat macam mana ni? Niat dia, macam mana nak niat dia? Jadi kedua, daripada tak jumpa kita nak kita nak apa ni? Tak tahu. So bila dia pergi ziarah tu, jumpa Tok Guru semua tu, dia bagi tahu. Oh, kamu daripada berapa kilometer? Dulu berapa? 2 mahalah. 2 mahalah dulu berapa? 2 mahalah dulu berapa? Kan kalau orang dia nak solat jamak, dia kena lebih daripada 2 mahalah. 2 mahalah berapa? Kan? Berapa? Macam kamu nak pergi KL daripada Johor. Berapa? 91 dulu. Sekarang dah kurangkan lah. Daripada 91 sekarang dah 81. Sekarang dah kurang dah. So kalau kamu lihat Google Map, berapa kilometer dia punya jarak. Kalau lebih daripada 81 dah boleh solat jamak. Dah dimudahkan sikit. Tahu yang itu bukan muka surat 156. Kamu baca tajuk dia. Tajuk dia. Tajuk dia. Kuat lagi kuat. Kalau semua nak baca, bolehlah semua sekali. Kan nak laki semua baca. Jadi nak laki. Semua laki. Okey, cikgu nak perempuan bagi dia punya contoh ni. Fitnah. Fitnah. Bagi fitnah dalam dakwah semua ni macam mana ni? Kenapa dia boleh tiba-tiba tahu Nabi Muhammad tadi sini? Sebab ada banyak wahyu. Sebab dia ikut sebab apa tak, macam mana diorang ni boleh terfikir Nabi Muhammad ni seorang yang penyihir, seorang sihir? Macam mana? Sebab dia boleh yang betul ada yang salah ni. Betul lah tak? Sebenarnya Nabi Muhammad ni ada wahyu, Allah bagi kelebihan pada dia. Dia ada kelebihan daripada manusia biasa. Contoh orang tengok, dulu tak ada akuan kan? Zaman dulu orang sembah berhala. Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad dapat wahyu daripada Allah, daripada malaikat Jibril datang bagi akuan. Sama-sama orang kan? Dia baca ayat-ayat Quran tu. Daripada ayat Quran tu, Nabi Muhammad baca kan, dia ajar Nabi Muhammad baca dulu, ini dulu lah. Macam kita sebelum ni tak ada syair, tak ada lagu, tiba kita dengar apa dia, baru musik ni. Macam tu lah Nabi Muhammad baca Quran, dia tak pernah dengar apa ni tu, walaupun bahasa ni sama besar tapi dia lain cara baca. Dia dengar je, dia orang rasa, benda besar ni, sedap. Dia dengar, dia tahu benda tu, tapi dia orang tak suka sebab apa? Sebab dia orang dengan agama, macam kita lah. Kita, agama Islam. Tiba agama Buddha datang. Kita nak terima ke? Bagi kita yang dah kuat dengan agama, kita akan kuat. Kita tak percaya benda ni ngaruh, kita ada Tuhan. Tapi bagi yang orang agama dia solat 5 waktu tinggal apa semua. Benda tu macam tu Buddha juga. Dia ni, suami ni bagus, dia tak makan, dia tak perlu datang orang dengar. Hari ni, macam kita sembelih binatang, tapi kita ni bijak. Orang dengar semua. Akuan tu bila datang, orang dengar ni. Dia bagus ayat tu. Orang dengar sedap, tapi orang kata mana benda tu? Datang pun dia lain. So sini ni bahasa apa tu dia boleh lain. Orang boleh terboda. So orang fikir sini. So tapi fitnah ni, dia fitnah Nabi Muhammad sini. Sebab antaranya cerita dia fitnah ni cerita yang bohong. Kalau cerita betul orang panggil apa? Orang panggil mumpat. Mumpat atau gibah. Macam kamu ni dengar tu
lidah kan. Dia pijat tai. Bau. Dia pijat tai. Lepas tu dia pergi start. Benda tu betul. Benda tu betul, tapi itu mengumpat dah tu. Tapi kalau kamu bohong, dah kan dia mencuri. Kalau ada tak curi, orang kawan semua curi. Itu dipanggil fitnah tu. Fitnah orang kita lah, fitnah lagi. Contoh dia, Pemulawan. Ini macam senyap sangat. Pemulawan tu macam Ini kena pala. Ini ada pala. Pemulawan. Macam mana? Kamu tahu tak pemulawan tu maksudnya apa? Saya tahu cakap. Macam mana? Okey. Pemulawan tu dia tak layan. Saya tak layan. Tak kisah. Pemulawan. Cuba baca isi dia. Pemulawan. Kamu empat baca sekali. Pemulawan. Baca sekali. Dia dengar lain. Nak baca. Baca. Dengar baca. Tak bersalah tak baca. Belajar. Kuat saya guna kamu. Kamu empat baca. Dua-dua isi. Oh, kamu lebih kuat ni. Saya tak bagus. Saya guna yang tak ada suara ni. Sudah tiga belakang. Kuat. Tapi kuat pun nanti ada dia baca. Jom. Baca. Baca sekali empat. Ya. Kuat. Ni baca ni Pemulawan ni isi penting dia. Orang Quraisy aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkawinan. Itu menyebabkan kaum muslimin mengalami dan semakin Pemulawan berlaku dan pertama. Dengar orang Muslim ni, keluarga Nabi, sahabat Nabi kena pulau selama 3 tahun. Tapi macam mana Nabi survive? Macam mana dia boleh terus hidup? Masa kita dulu Covid, berapa lama Covid kita? Setahun, 2 tahun. Setahun lebih, 2 tahun lebih. Itu pun ramai yang bunuh diri kan, ramai yang gantung bendera. Ramai yang kita pun tak mampu. Tapi macam mana Nabi keluarga dia boleh tahan selama 3 tahun? Dia kumpulkan sayur-sayuran. Lagi? Tanam. Tanam lagi? Diorang yang boleh. Tapi kita nak rasa juga. Semasa dia tanam apa lagi? Yang ni apa? Macam mana Nabi boleh hidup dengan kerabat dia? Kalau dia kena ni rumah dia waktu tu tahun. Kerjasama. Betul lah tu kerjasama. Diorang berkongsi bahan makanan, diorang berternakkan, binatang. Mana lagi? Mana ada? Okey. Kita masuk tajuk yang ni. Kamu baca yang ni. Baik. Boleh. Boleh lah. Siapa? Sekarang. Cepat sikit baru baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tantangan kaum Quraisy bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bersabar dengan ujian dan sabaran. Saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek
Alam Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan kaum terus bersabar. Ingat, walaupun dia kena pulau 3 tahun pun Nabi tetap sabar. Kita boleh sabar ke? Boleh sabar ke? Macam kawan kamu tadi kena pulau. Kamu cakap? Pulau? Palau. Alia. Alia. Palau je. Dia bukan palau Perkataan asalnya adalah pulau. Pulau itu bahasa Melayu itu ada pulau. Kalau tidak mengendahkan bermaksud memulaukan. Dia tak ada palau. Palau tu bahasa awak je. Selain kamu. Faham tak? Palau tu ialah perkataan yang awak sendiri menggunakan dalam kehidupan harian. Bahasa Melayu betul adalah pulau. Memulaukan, mengasingkan kawan tadi tu. Faham? Faham? Dia tak ada memalaukan. Tak ada. Okey? Kamu, macam mana kamu ni? Boleh bersabar ke kalau kawan kamu tak tanya kamu? 3 kali cakap. Alia. Ni Adam. Ini Fatih. Macam kamu, abang kamu, mak kamu panggil Fatih, tolong ikut Fatih, kamu tak layan Maggi. Mak kamu pun tak boleh sabar kan, tarik telinga kamu. Ambil ekor, nampak? Tak boleh sabar. Tapi benda tu pun ada baik juga. Sebab biarkan lama-lama, jadi apa? Baiknya tu tak ada. Nanti dia jadi ni, degil. Penting diri sendiri, tak pernah cakap. Sebab itulah. Dia ada kebaikan, ada keburukan dia. Kita tengok orang tarik telinga marah ni. Kenapa? Sebenarnya kamu ni dah ulang gaji, ni dah buat 2 kali dah ni. Hari tu dah buat. Okey, saya anggung. Mana? Sini nak. Boleh. Saya bergantung harap kepada Allah. Ini kalau tadi siapa yang kata berdoa tu? Itulah doa. Minta ke Tuhan. Kita dah stres sangat ni, cuma 3 tahun. Tak ada ni, semua tak ada apa. Macam nak hidup ni. Dengan dugaan kita besar ni. Berdoa lah solat. Zikir, berdoa. Teruskan. Tadi kau game nak ke mana? Kan sini ke nak? Tak ada. Kau baca macam ni. Kuat. Main. Ini dia utamakan keluarga dulu sekolah lain. Macam kamu kan, contoh kamu ni antara keluarga kamu ni kamu yang kaya. So kamu nak sedekah mana? Orang miskin ke atau bukan? Orang miskin. Sebenarnya keluarga kamu utamakan dulu, mak bapak kamu. Walaupun mereka tu dah ada ni, tapi utamakan mak bapak kamu dulu. Pasal daripada kamu, keluarga kamu isteri anak tu yang penting sekali. Tapi dia mampu penting. Bila semua dah cukup, barulah nak bantu orang lain. Memang ada kan? Sebab Islam mengajar, kalau kita dengar kan orang barat kata kita tak ada duit, kita bagi duit, kita suka sedekah aja, kita jadi miskin sebab duit tak orang. Yalah. Tapi kalau dalam Islam, kita miskin dengan apa? Kalau kita sedekah, duit makin tambah, rezeki makin tambah. So nak ikut mana? Ikut barat ke ikut agama kita? Tapi memang tak ada duit. Jadi jangan memudaratkan diri kita juga. Bagilah sikit. Sebenarnya mampu macam ada orang. Jadi sedekah sikit. Ada RM10, ada RM20, ada RM1,100. Kita tak bergantung dia punya pendapatan dia. Ada orang 10 sen je sedekah. Sebab dia tahu dia tak mampu. Senyum pun kan? Senyum pun boleh pergi ke masjid tu. Walaupun pakcik tu takut dengan kamu. Macam budak lelaki, dia pun senyum kat makcik tu. Makcik tu pun tak.
Macam mana? Tapi senyum pun kena berpada juga. Senyum pun depan juga. Ada orang senyum okey. Ada orang senyum wah nampak. Dia tak ada gigi tu. Dia dah senyum. Dia niat dia nak sedekah. Tapi orang dalam mengata diri dia. Mati tak ada gigi tengah. Habis dah orang ngejik. Dia rumah. Dia dengan keadaan juga. Apa lagi? Siapa lagi nak baca? Apa? Nak baca? Apa nak baca? Oh, saya nak baca. Sebelah ni. Oh, dah semangat dah sebelah ni. Bagus-bagus. Ni. Allah Nabi Muhammad. Kau tak baca langsung. Dia tak baca langsung. Rahim baca lagi. Apa sama? Kita lepas ni kita suruh dorang. Ni dulu, ni dah semangat ni. Tadi senyap. Ni, Allah Nabi Muhammad. Awak. Baca. Ya, baca. Mana tu? Oh, ada mamai dah gantuk. Kamu buat apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sallallahu wasallam. Janji tidak berwajib Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat tawaran kafir Quraisy seperti angkat harta kekayaan dan wanita bagi tetap yakin dengan pertolongan Allah meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Macam-macam ni. Nabi sanggup pertahankan, sanggup sabar, sanggup apa lagi? Sanggup apa lagi? Demi Nabi percaya janji Allah tu. Macam kita janji Allah pun macam mana? Goyang. Tengok Nabi. Macam kita contoh, kamu tiba-tiba kamu tengok ada orang kata kamu nak keluar agama Islam. Ada ni budak Cina ni. Dia ada bapak orang Cina datang ke kamu nak keluar agama Islam. Kalau kamu keluar, saya kasih kamu anak saya. Dia kata, anak dia handsome, putih lagi, budak Cina. Lepas K-pop lagi. Kamu kan tergila-gila K-pop. Lepas tu kaya lagi. Rumah dia besar, kamu tak payah kerja semua hidup kamu. Sampai kamu duduk je tak payah buat apa-apa. Nak ke? Dia punya janji dia keluar agama Islam. Kamu nak ke? Dia kena. Tapi rasanya ramai orang sekarang ni macam itulah. Cita-cita. Kenapa kamu nak cerita? Kita tak mengaku dah, nanti lupa. Sharing sini lah. Apa? Maksudnya perempuan tu kena harta lagi tu lah. Tengok. Dia memang ramai macam itu. Kita ni orang Islam pun sekarang dia air sama. Lagi lah lemah. Tengok kes-kes. Banyakkan kes ni orang Islam tu. Orang budak Melayu, merempit budak remaja. Tahu benda tu mati katak. Merempit tu. Mati katak tu mati sisi ke? Macam kamu, patutnya cakap dengan mak ayah kamu nak pergi solat. Janji. Mak, kita nak motor mak, kita nak motor. Tapi masjid jauh, kita janji. Kalau mau beli motor, kita pergi solat berjemaah ke masjid. Setiap hari, setiap malam. Kata macam tu, mak aku beli. Tapi dia dah janji. Tapi dia gimana nak motor tu? Pergi merempit kawan dia, dia tunjuk kawan dia. Malam-malam menunggu, dia tak pergi pun solat.
Lepas tu mati. Kena bayar. Tapi pada solat tu pada merempit. Macam banyak hak. Merempit tu hukumnya apa? Haram. Haram. Tapi dia solat dulu. Dia nak solat. Tapi dia buat benda haram. Sebab tu kita bila kita mati kan, dengar. Bila kita mati kita ditimbang. Timbangan al-mizan tu timbang. Baik dengan buruk. Selagi kita tak syirik, selagi kita tak murtad, ada timbangan mana baik kamu mana lagi besar. Baik dengan buruk kamu lagi besar. Kalau baik lagi besar masuk syurga. Ayolah. Walaupun macam itu pun hukumnya pun macam bahaya juga kan. Ha? Cikgu kalau lawan motor lain. Lawan tu kan lumba kan? Lumba kan? Dia lupa dalam lah. Baiklah. Tu maknanya Tuhan nak selamatkan dia. Tapi dia hidup lah. Boleh lah. Tapi jatuh di belakang. Hisap apa pasal ni? Kebanyakan dia orang yang merempit hisap dia hisap. Dia tengah buat wheelie, melozong dekat langgar lori kecai. Ada video dulu. Malam puasa, malam raya. Malam raya ke malam puasa kecai ke langgar lori dekat highway. Orang tu tau. Kecai mayat dia. Mana gedang tadi sini kan? Kamu sambung baca. Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendakwah percaya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Soheh, penduduk Soheh menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Baginda menolaknya dan mereka menerima hidayah. Nabi berbeza tau. Sebab tu dia kata perbezaan Nabi Muhammad dengan Nabi lain. Nabi lain dia doa. Macam Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Dalam paus. Dia doa. Nabi Yunus. Dia doa kan sebab 900 tahun kan. Dia berdakwah tapi pengikut sikit. Dia macam Nabi Yunus. Dia sedih, dia kecewa, dia berdoa. Dah habis. Satu demi kaum dah hancur kena ni bala. Bala tu musibah, benda yang buruk. Habis satu kaum dia yang tak yang tak ikut ni habis semua. Kena bala tu. Banjir besar. Banjir besar Nabi Yunus. Kan Nabi Yunus ikan paus. Dia bencana, pulau dia kena balikkan. Terus, contoh sebab apa Nabi Yunus ni dia tak tahan. Nabi Nuh pun sama. Dia tak tahan. Kaum dia ajak benda ni so ikut tapi tak siapa nak ikut. Anak dia pun tak nak ikut, anak isteri dia pun tak nak ikut. Nabi Nuh. Lagi sedih dia. Dia panas dekat apa? Dia fikir dia boleh lawan Tuhan. Dia nak naik gunung paling tinggi sekali. Dalam dia naik gunung tinggi pun kena juga jadi batu. Siapa? Nabi Nuh tu anak dari isteri dia. Kan dia lawan, bapa dia ajak dia masuk Islam anak. Lepas tu dia kata dia nak naik, kan waktu tu banjir besar kan, satu dunia banjir. Dia naik gunung paling tinggi, tak tahu berapa besar gunung paling tinggi dunia sekarang ni apa. Dia orang dia panjat, naik paling tinggi pun dia kena juga. Jadi batu, dia sumpah dengan mak dia. Tengok. Sebab tu lah macam kamu lah, macam bagi. Batu macam kan ada orang kata perempuan ni kan dia ni dididik dan dicorakkan oleh bapa, anak, abang dia ke, suami dia ke, adik dia ke kan. Yang lelaki pula kena didik oleh mak ayah dia tu. Tapi sebenarnya bukan pada individu. Tengok
Sedangkan isteri Nabi pun boleh masuk neraka. Nabi. Ha. Tapi isteri Firaun pula boleh masuk syurga. Ha, macam mana tu? Itu bermaksud individu kita sendiri buat pemilihan. Kita boleh pilih jalan yang benar, jalan yang betul, jalan yang salah. Kita yang buat pemilihan tu. So kita tahu dia nak kesalahan orang lain. Sebenarnya bukan tu diri kita sendiri. Ha, macam kamu tadi, ada orang nak ajak. Lepas tu nak ajak tu kahwin dengan ada orang Cina orang kaya tu, dia nak ajak. Ha. Dia nak ajak benda tu. Nampak? Kamu boleh pilih nak tolak ke dia ikut. Kalau kamu ikut, kamu dapat kesenangan hidup, kemewahan dari kerja. Tapi akhirat. Jadi kalau kamu tolak, kamu pasalah ujian berat. Ha, orang baik ni awak bagi ujian dia sangat berat. Tapi ganjaran dia masuk surga. Ha, macam perempuan, dia kerja. Nak kerja. Dia lah kerja, balik rumah pula kena masak. Kena basuh baju. Kena sedia baju. Kena layan ni, dengar macam ni. Kan, kau tengok mak kamu. Mana ada? Bapak kamu goreng kaki je tengok TV, sokong. Mak kamu macam penat semua itu semua ni buat. Nampak? Tapi dia buat macam tu, ganjaran dia besar. Pahala. Selagi dia tahan suami dia buat benda baik, syurga tempat dia. Dia mungkin ada melakukan kesalahan tapi benda tu boleh terhapus. Saya basuh pinggan, mandi, masak. Bapak kamu baik. Sampai lagi. Tapi bila dia rajin. Ayolah. Saya masuk ke saya tidak maju. Dia rajin ni sebab apa? Ada makna tu? Sebab apa dia rajin waktu tu? Nanti bagi kaci. Ni lah macam mak dia. Bapak dia. Rajin bila bagi duit. Dia rajin. Ada duit. Kalau ada duit, dia tak nak buat apa. Okey, tadi sini kan? Baca. Nabi Muhammad SAW. Apa orang buat je? Alah sini. Okey, kamu. Tiga orang ni main jangan botol ni. Kamu baca. Okey. Nabi Muhammad. Bisa bacanya. Dengar. Ini main Saya tak main lagi. apa? Sabar je. Nabi Muhammad kan maaf. Macam mana contoh Nabi Muhammad maaf? Macam kamu senyap dia main botol mesti ada. Dia bosan. Maksudnya kamu bosan otak kamu ni. Jangan tinggal kurang. Macam mana? Prihatin. Macam mana tu? Berhati. Macam mana tu? Yelah, macam mana dia maafkan orang? Contoh dia. Masuk macam mana? Cita-cita. Kau tak tahu agak fikir-fikir macam mana kamu ni nak periksa ni. Tak boleh tak ada idea ni. Sudah masalah ni cikgu dah tanya dah soalan. Contoh Nabi Muhammad maaf. Macam mana dia orang tak ada idea nak keluarkan? Dia kosong. Ni main botol, ni main kapur. Dia bosan ni tiga orang ni. Macam mana? Ya. Wah, nanti kamu kena tukar kelas nanti kalau dah tak kena. Macam mana? Bila ni malah bersafar contoh macam mana? Betul lah tu. Kenapa mana cakap je? Kuat-kuat. Ya, bukan seorang pemarah. Seorang tu, individu tu, walaupun dia bukan seorang pemarah pun, dia akan marah juga. Ada batas dia juga. Macam mana? Contoh Nabi Muhammad. Contoh dia macam ni.
contoh. Kan Nabi kan Nabi nak sebarkan dakwah. Kan kata itu masa duduk dia tak ada tempat tak apa kat sini dia cederakan Nabi baring ni baring dia Nabi cedera malaikat pun datang tawarkan nampak duduk dengan ni tapi Nabi maafkan mereka. Nabi siap nak berdoa supaya mereka dapat hidayah lagi. Itu kan dia tu maaf dia. Apalah. Ni boleh buka TV. Sport. Oh, dia punya laju ke tak sport? Nanti kamu kasih. Dalam tu dia kan jangan tengok lagu. Kamu semua kan tutup mata. Pasti-pasti musrah. Pasti-pasti. Kalau dia berhenti je lagu, orang dalam tu dia ambil contoh. Berhenti dulu. Dengar. Chan, contoh berhenti lagu, orang yang terakhir pegang tu dia buka mata, dia ambil satu. Okey, ada soalan tu. Soalan tu contoh kalau perempuan boleh semua budak perempuan tolong. Kalau budak lelaki semua boleh tolong. Takkan kamu tak apa? Meja ni segini je. Apalah, buka mata lah. Puan semua main tolong. Semua puan main tolong. Semua perempuan. Ni sini apa lagi? Ramai. Bersabar. Berhati. Berjiwa besar. Ibu nak terangkan ringkas. Kan ada terangkan sekali tu. Bersabar tu. Yang lain. Ni ramai perempuan. Asal yang mana? Nabi Muhammad sentiasa bersabar dengan ujian yang sabar dan hati-hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembangkan kaum keluarga dalam dakwah. Berjiwa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Di masa
cukup ke? Kita mau biar je. Tak ada masuk pun. Tak pun. Nanti ada orang dapat soalan yang sama. Ni tak perlu jelaskan, ni baca dia mengisi je. Masa dah dah. Aku bagi ni boleh tak? Kamu yang pasing lagi sangat. Baca je kuat-kuat. Ini orang sama dia cakap. Nanti dia dapat A. Ada dapat cepat kita. Tiga contoh tentang kasih Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkan surga, walikul papan kuih secara Bina kepulauan penyisaan. Seorang dia cakap jalan. Boleh simpan je soalan tu. Apa tadi? Senyap ni. Saya cakap lah tadi baca. Kepulauan. Baca je kau buat. Orang tak dengar ni. Berikan masa dakwah dan tulisan pada papan kita secara ringkas. Maksud dakwah Apa? berdakwah di Mekah secara suci. Betul aja. Tahu lagi. Ni yang lain takkan senyap. Menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Tuhan Yang Taala serta kembali ke jalan yang benar. Kau nak cari. Baca sekali ke? Baca sekali. Satu, dua, tiga. Menyeru dan mengajak umat manusia manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Taala serta kembali ke jalan yang benar.
Laju. Apa berasa lisan? Apa? Ini gerak kaki ni. Main. Apa? Siap lisan, berasa lisan. Apa? Apa masalah? Ya, ya. Nasihat dan tiga dialog. Sedih, nangis. Dah terlalu main. Tak. Tua. Oh, takut. Baca kuat sikit, kawan tak dengar. Tu sana tu fokus. Bersama bergantung harap Ya, seperti so, buang kamu dimasuk pada dalam buang. Ni ada orang kamu ni. Dah tidur dah. Ariana. Bagi kamu takut main pula. Ada, habis. Habis dah? Dah habis soalan. Cikgu nak kamu tulis dalam buku tulis, cikgu tengok ke depan. Semua isi penting. Cikgu tanya dulu. Isi penting je. Penting kita tulis. Jawab atau minda apa boleh dalam buku tulis. Ya, semua sekali tu. Isi penting je. Isi penting kena ajar cikgu lah masuk. Jadi bawah ni ambil je, masuk bawah terus. Ya, tak apa. Ni kita buat lagi. Ini ambil isi penting je. Macam ni, secara lisan, perbuatan ambil isi penting. Yang ni pun ambil isi penting. Kenapa, dia sayang, dia tak. Ni pun sama ambil isi penting semua Tulis dalam perbuatan minda. Itu sama. Cikgu apa? Wah, dia tak faham. Ini isi penting je. Jadi, masuk bawah tu nak masuk ke. Ni ambil isi penting je. Ini di depan. Tengok. Masih dah habis ni. Ping.